Jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Ramadan Karim, selamat petang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Jempol yang mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Jempol melihat penggubalan RUU Perkhidmatan Parlimen 2025 ini sebagai suatu titik bersejarah yang mana kebebasan institusi Parlimen menjadi realiti sesuai dengan konsep pemisahan kuasa di antara cabang kerajaan berasaskan sistem Westminster. Tuan Yang di-Pertua, Jempol hanya fokus kepada 3 perkara, iaitu yang pertama, skim perkhidmatan Parlimen. Dengan RUU ini, perkhidmatan Parlimen akan direalisasikan menjadi suatu skim perkhidmatan berasingan daripada perkhidmatan awam di bawah akta ini. Bagi meneruskan kesinambungan perkhidmatan awam Parlimen, pilihan diberikan kepada pegawai lantikan tetap, iaitu Parlimen dan guna sama, untuk berkhidmat di perkhidmatan Parlimen atau kembali kepada ketua perkhidmatan asal. Tuan Yang di-Pertua, hasil kajian tinjauan pada 6 hari bulan Februari, hanya 33% pegawai bersetuju kekal di perkhidmatan Parlimen, manakala baki iaitu 67% pegawai ingin kembali ke perkhidmatan asal mereka. Persoalan Jempol, apakah sebab utama ramai pegawai kerajaan tidak memilih untuk berkhidmat dalam skim perkhidmatan Parlimen, dan seterusnya, apakah insentif yang akan ditawarkan atau langkah kerajaan bagi menarik minat lebih ramai pegawai kerajaan yang berbakat dan berkebolehan tinggi untuk memilih skim perkhidmatan Parlimen. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya Jempol menyentuh perkara kedua, iaitu model hybrid dan juga kesan perkhidmatan tertutup. Jempol difahamkan bahawa kerajaan akan memperkenalkan model hybrid yang mana urusan pentadbiran dikendalikan oleh pegawai perkhidmatan awam, manakala pengurusan Dewan Negara dan Dewan Rakyat akan dikendalikan oleh anggota perkhidmatan Parlimen. Jempol ingin menyentuh skim perkhidmatan Parlimen yang akan menjadi suatu skim tertutup yang berbeza dengan perkhidmatan awam. Dari segi jangka masa panjang, bagaimana kita boleh mengekalkan institusi Parlimen ini bersifat dinamik dan inovatif dalam keadaan anggota perkhidmatan Parlimen yang skim tertutup, yang mana para penjawatnya tidak terdedah kepada pengalaman daripada kementerian ataupun agensi kerajaan yang lain. Seterusnya, yang terakhir, yang ketiga, iaitu di segi dana dan pengurusan keuangan. Tuan Yang di-Pertua, fasa 12 RUU ini memperuntukkan kerajaan hendaklah mengadakan dana mencukupi bagi perkhidmatan Parlimen setiap tahun, dan Majlis Perkhidmatan Parlimen mempunyai kuasa autonomi berkaitan pengurusan keuangan. Persoalan Jempol, berapakah anggaran dana tambahan yang diperlukan oleh perkhidmatan Parlimen di bawah skim baru ini berbanding dengan perbelanjaan yang sedia ada? Dan apakah bentuk pembaharuan yang akan dilaksanakan dengan pertambahan dana tersebut? Seterusnya, apakah faedah atau kemudahan tambahan kepada ahli Parlimen rentetan daripada sistem pengurusan keuangan di bawah Majlis Perkhidmatan Parlimen? Tuan Yang di-Pertua, Jempol berpandangan bahawa RUU Perkhidmatan Parlimen 2025 ini adalah bertepatan pada masanya bagi mengembalikan kebebasan Parlimen sekaligus membuktikan agenda kerajaan madani untuk melaksanakan reformasi institusi dengan pengasingan kuasa antara eksekutif, legislatif dan juga kehakiman yang dapat dilaksanakan. Jempol mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jempol.